Pernah tak terfikir video tunjuk kayu api yang terbakar boleh jadi konten yang masuk. Itulah dia channel Fireplace 10 hour. Video dah simple je, berkekalan dengan bunyi kayu dibakar dan berdurasi 10 jam. Tahu berapa view dia? Dah 150 juta. Kalau menurut anggaran dari netizen dan data tak rasmi, itu dikabarkan telah menghasilkan lebih daripada 1 juta US dollar buat pencipta channel ni dalam tempoh 10 tahun lah. Ikut anggaran Social Blade pun dapat 700 hingga 11,000 USD. Bukan video vlog, bukan video bercakap, bukan video sketsa. Ditonton ramai. Kadang-kadang buat konten tak semestinya nak fancy sangat. Tak perlu skrip panjang. Konten simple je pun boleh jadi meletup. Sampai juta-juta yang nak tonton. Cumanya, betul ke pemilik channel tu dah jadi jutawan? Apa pendapat anda? Komen sikit.